successful multiply. Hello, another day, another vlog. Hari ni hari yang bersejarah sikit bagi kawan aku, sebab dia hari ni akan angkat satu biji kamera. Atina, hari ni dia akan angkat satu biji kamera. Dekat mana? Dekat Times Square. Baru je nak siap-siap nak turun and see how it goes je lah. Oi, dah sampai. So oh, baru balik kerja ya? Hari ni member dah buat keputusan di mana beliau akan beli. Sultan berejang-rejang semalam buang masa, dan ini juga buat pilihan. Kembali balik dekat Times Square, tolong member cari kamera. Fik, jangan macam tu Fik. Aku buat apa? Member punya kamera dah depan mata dah ni. 2 biji lagi. Ini 7 je kalau mana? 57 je. Wah, dia CV aku. Untung kalau tak angkat ni. Hold. It's up to you. It's your choice. Sikit lagi guys. Sikit lagi member nak angkat. Makan dulu. Nak buat transition kena ada muka kau. Ada ni apa, lapangan terbang punya ni, KLIA. Makan dah guys. Sekarang kita menghala ke Kupetik Bintang. Kita pergi Square Time. Successful multiply. Member dah semangat nak beli kamera. Dia dah tak tahu nak kacik dah. Bodoh. Tak lah. Hello guys, welcome YouTube to my channel. Kita dah sampai dekat Times Square. Sebelum tu terserempak pula satu kedai. Charmander. Patung kau ni bukan Charmander lah. Picaku. Ya, I nak beli hamster boleh? Tak boleh. Nak hamster satu? Satu je? Tak boleh. I belanja you tiap. Nanti Atina tak. Atina ada kawan. Nanti Atina makan dia. Tak lah, I cakap Atina jangan makan. Jangan. No. Nanti Atina. Oh, jangan kau gelak kat kucing aku. Aku tak gelak. Aku tak gelak. Aku pernah tengok masa saudara aku beli hamster dulu. Like literally in front of me, hamster makan kepala hamster. Oh, tu normal. You nak hamster? Tak boleh. Nanti kau punya kucing makan. Cakap Tina, no. Ni tongkeng. Tengah ada function mat dekat Times Square ni. Memang angkat satu botol. Ada Christmas punya ni. Merry Christmas. Merry Crisis. Oh, ni ada iPhone 17. Dah jam boleh. Welcome to Montego Club. Lepas ni kita datang sini banyak-banyak upgrade. Upgrade lah. Si botol ni upgrade dia jadi besar lagi. Oh, extend. Boleh? Dapat barang baru untuk aku punya Montego. Thank you. Lama-kelamaan aku dah boleh kata hampir semua modified dah dekat aku punya botol dah, Mat. Harga pun tak. Lama-lama kan aku rekod kan, aku buat rancangan untuk Pian je, bukan untuk aku. Ini dah bukan macam channel aku dah tu. Ni macam channel Jan dah sekarang. Welcome to Pian Channel. Kalau you ambil spek ini dalam sorry, ada lagi bajet 1000 lebih. Bajet 10,000 kan.
Ni macam mana you tahu? Ada lah. Standard tu. I go round. Pakai je dulu. Tak suka baru jual balik. Tapi kena pakai dulu. Dia sekarang tak macam dulu you nak jual pening. Sekarang tukar lah. Aku ambil train tinggi ni. Dah tekak Satu ni. Tarik gate dulu. Kalau dia cakap hold, I tutup. On. Dia commission kita kira berapa? Yes, boleh commission. Berapa total? Pakai transfer lah. Boleh. Akhirnya Member bayar. Tak datang lagi. Okay, boleh buka dah semua. Come. Dah bayar tak? Satu orang jual RM1,000. boleh jual balik lah. Sebab dia limited lah. Tak. Ini pun cantik. You got this one. Kamera Kodak Charmera. So bro, macam mana rasanya dapat angkat kamera FX30? Rasa bercampur bau tapi happy tu banyak ah. Not bad. Dia punya happy, lupa dia beli Montego juga tau. Sebaik member dapat bawa balik. Kita baru keluar Times Square. Guys, ada nampak kamera aku tak? Ada nampak kamera aku tak? Aku pegang tadi. You just wanted to make fun of me. You're just like the rest of... So hari ni best sikit. Ada satu merchandise yang cerita dia tengah naik sekarang ni. Tapi sebelum tu aku nak teman seorang ni pergi servis kereta dulu. Pusat service center dekat Pro 2 Puchong. Nice tu. Siap layan lagu lagi. Tadi aku ada dengar ada seorang mamat technician menyanyi tadi. Sedap suara dia. Mungkin dia bekas ni ikut mentor yang tak dapat. Aku minta maaf sangat-sangat kalau kau nampak ni Tapi suara kau sedap. Lagi satu, aku yang pergi teman orang pergi servis kereta. Kereta aku hampir dah sebulan lebih dah tak servis kereta aku. Nak servis pun tak boleh kat Proton dah. Mahal. Dia punya mahal. Baik aku angkat kereta baru. Tapi aku suka servis center Pro 2. Kau ada dapat free wifi, free makan-makan, minum-minum semua. And also dia orang punya services dia laju. Mungkin lain pusat servis kot. Aku punya pusat servis time aku buat Proton aku tu taklah slow. Cuma banyak kereta orang nak servis. Kena pandai-pandai cari waktu untuk buat appointment. Kalau tak ramai lah. Kita dekat Air Putrajaya. Kita makan dulu. Lepas tu kita tengok apa yang best sangat dengan merchandise yang ada dekat Typo ni. Aku nak buat POV jalan. Okay dah. Dia off kan? Oh, dia on. Siap. Dia punya zipper pun ada dia punya logo pun.
Alright, apa yang aku nak letak dalam ni? Lampu Ulanzi. So, this an portable battery untuk Ace Pro 2 SD to lightning. Boleh letak lagi. Dah kosong, tak payah lagi dah pakai bag ni, dah boleh simpan. For now, barang dah cukup cantik untuk satu compartment. Tada! Dah tutup TV. Kalau Lisa punya ni lah. Yang ni kecil sikit. 4 wheel. Kalau aku pakai ni cantik cepat kotor. So ni side by side. Korang boleh nampak ni besar sikit, ni kecil sikit. Lepas ni tak payah bosan lah nak tengok TV. Letaklah depan ni. Terima kasih Typo. Member bawa balik Beijing. Belikan Labobo. Taklah, bukan lah. More with your mouth. Like, yeah. You have to close your eyes when you do it. Shake it. Are you serious? Close your eyes. Not the ears. Hello there. Oh, it's a fire hydrant. I have the one and only fire hydrant Labobo. Hai, aku dekat rumah sekarang dan sekarang ni aku tengah pakai kamera aku which is the Sony ZV-1. Kalau korang tanya aku kenapa tiba-tiba aku dah start pakai kamera balik, sebab esok aku nak teman member aku shoot dekat luar. Dia ada klien dia yang dia nak kena shoot, and also benda tu pada waktu pagi. Dekat mana? Aku tak boleh bagi tahu korang sebab aku pun tak tahu. But here's the thing. The reason kenapa aku nak pakai kamera untuk esok adalah aku nak test drive tripod yang aku tengah pakai ni, which is the Ulanzi TT38, di mana dia boleh jadi stand, dia boleh jadi handheld, and also boleh gantung dekat pintu ataupun mana-mana yang ada sudut. Basically this thing is a beast. Kalau korang tengok aku punya gear ni, dah nampak macam bukan lagi dah aku pakai digital camera sekarang ni. Dah nampak macam aku tengah pakai mirrorless dah. Lagi satu, aku tak sempat nak cuba tripod aku ni sebab bila tripod ni dah sampai dekat rumah aku, waktu tu aku baru saja dapat Insta360 Ace Pro 2 aku. Sebab tu lah aku rasa macam shock sendiri kejap dengan action camera tu. Dan bila sekarang ni aku tiba rasa macam kesian pula dengan Sony ZV-1 aku. Tak dapat disentuh, tak dapat dijaga. Aku cakap sentuh tadi apa hal? Apa-apa pun kita jumpa esok. Bye-bye. Good morning. Laju kan transition. So aku baru je siap-siap and agak terkejar-kejar sikit sekarang ni. But overall I'm ready. Aku dah siap nak gerak dah. And see you guys in the car lah sekejap lagi. And speaking of car, aku nak pergi ke kereta aku sekejap. Lama aku tak nampak Kara tu. Nak dia jadi apa dah? Ada sampah apa ni? Tisu melekat. Aku nak ambil kerusi healing aku. Yang dia suruh aku bawa. Alright, baru boleh turun. I forgot where we are going. We're going to Taman Saujana Hijau. Okay, Taman Saujana Hijau. Saujana Hijau. Semalam saya cakap tak nak bagi tahu kat mana kita pergi hari ni sebab I tak tahu. Faham je. Itu dia, Taman Saujana Hijau. Saujana Putra. Okay, jumpa kat sana je. Cik, betul-betul. Okay, bye. Oi. Morning. Baru sampai ke? Dah siap makan lah. So, kita orang baru je sampai. Pagi-pagi ni ramai pula orang kat sini. Berapa lama dia punya hike dia? Lama tu. 10 minit, 15. Kita tengah tunggu clients. Aku tak ada kena-guna dengan job dia orang. Aku dikira BTS dia orang hari ni. Aku tak sangka pula pagi-pagi gelap macam ni pun boleh nampak terang. Udara sangat sejuk mat hari ni. So sepanjang 20 minit kita dapat naik atas dekat puncak Saujana Hijau kat Putrajaya. Oh sorry, Taman Saujana Hijau. Kita dekat area Bustan Eropah. Jauh nok. Sir, you ada kain tak? Kain spek mata. Bila tengok dalam video kan, ibarat macam aku kat luar negara mat. Dan macam kat New Zealand. Lah aku punya lens fogging ke? Patut lah. Terpaksa. Patut kenapa suruh bawa baju lebih matahari dah naik dah. I'm intro of the day.
Intern pakai FX30 sial. Tak lah macam aku Black Magic. Kalau ambil job fotografi, jangan yang jauh-jauh, yang tinggi-tinggi je. Selagi dekat, selagi tu boleh. To be honest, kalau macam tempat cantik tu depends lah. Kalau orang tu nak scenic yang cantik-cantik, as long as you are skillful with photography, maybe videography, confirm cantik juga tu. So kalau aku ada peluang untuk dapat job fotografi ataupun videography, kau ambil kat mamak je. Mana tahu diorang punya jalan cerita tu dia start berkenalan dekat kedai mamak kan. We never know bro. Mic aku buat hal tadi. So kalau korang perasan nampak macam ada montage tu, waktu tu aku punya mic macam siap. Tapi sekarang dah okey. For now. So main macam mana man? Just bagi respon sikit macam mana hari ni? Sekejap, tengok show kat. Barai tu. Babi kau tahu tak dia ni. Apa? Seperti apa yang aku patut cakap tadi, yang suara tak masuk tu, sebenarnya aku cakap elok sebenarnya buat benda ni. Salah satu sebab adalah kau dapat bangun awal, bangun pagi, berjogging, exercise, and at the same time kau buat kerja kau. Hausa kambing dulu Mat. Oh, this is my friend. Unta. Makan dulu. Makan sekarang. Makan sekarang. Makan kemudian. Yang ni dia seorang je. Afiq seorang je untuk satu paket yang besar ni. Paket pula satu pinggan yang besar. Kita ada kawan kat sini. Unta. Pandang kat sini. Combongnya dia. Tak ada berkawan ke? Tak ada berkawan. You bloody fucking fuck. So kita orang baru habis makan kat Hausa Kambing. Anyways, kita nak on the way ke Tasik Chini. Tasik Chini. Tasik Sungai Buah. So kita sebenarnya dekat PD, dekat area Camp Tentera. Siapa punya plan ni? Melaka lah. Please Neng. Jadi tidur. Bapak dengkul. Masing-masing lepas tu Seri Kembangan gone lah sial. I tak gone, I teman you. Butuh. Serius, I macam ni lah. You tak nampak, you tengok Kau dah depan. tutup muka kau dengan kau punya yang kecil. I tahu tempat ni. You dating taklah punya Iman. Oh, apa? Hilang. Nama dia ngantuk kacik. Spring Hill kat mana? Mana aku tahu? Entahlah. Kat Pilat. Kali Spring Hill. Macam kau tanya? I dah confuse macam tu Spring Hill. Oh ya, ada team building kat sini. Ini nama dia Vacation 2 jam. Quick vacation. Quick vacay. PD kan? Kenapa PD? Ada buaya. Takkanlah satu PD ada buaya. Tapi tu lah, kita tak tahu possibilities je. Cuba tak fikir possibilities. Dia macam 1 in a million punya situation tu. Situation. Ya, tapi kalau kau dah jadi 1 in a million tu dah pisang lah. Kalau betul jadi 1 in a million, aku pergi Toto. Ada ong lah. Tengok tarikh, tengok plate nombor kereta kau, dah pergi. First prize, second prize. Balik nak bawa lagi. Tak payahlah. Tak payahlah. Nak bawa. You dah bawa laju lah. Ya, Takutlah kau tidur je. Babi butuh nak aram. Kena babi siang kau. Murah lah. Nancalan. Kenapa nancalan wujud? Jangan tanya aku, kau kena cakap. Jom kita rendam kaki jap. Dia punya air Din, terus masuk dalam kan?
Aku kena splash dengan budak tu. Ni pun betul healing nama dia, Mat. Dunia ni kan, kalau rasa macam banyak sangat kerja, pergilah pantai, healing lah sendiri. Seorang-seorang pun boleh doh. Tak nak fikir masa depan, banyak kerja, fikir berat-berat pasal hidup. Memanglah kerja tu wajib sebab nak cari duit kan. Nak cari duit tu 24 jam. Nak hidup, nak ada masa depan. Tapi tak salah pun kalau sekali-sekala nak healing. Satu hari pun dah cukup dah tu. Kosongkan otak, tak payah nak fikir banyak-banyak. So dah malam, dah maghrib, nak balik dah. Thank you PD. See you next time. So habislah kita punya riwayat hari ni ke PD. Macam mana perasaan? Sadaqallahu azim. La nak la tan hujan malah. It was fun. Jangan lupa tekan butang like dan tekan butang bell. Jangan lupa subscribe kat saya punya channel. Dan jangan lupa saksikan video selepas ni. Di mana? Tak tahu. Okay, bye.